4 jam atas motor. Lama kan? Tapi bagi Kak Aiza, tiba-tiba dah sampai. Sebab Kak Aiza enjoy setiap momen, okey? Kali ni, destinasi kami Lenggong Perak. Lenggong ni tenang je. Lepas tu kajian dengan sejarah. Sejarah ribuan tahun. Kak Aiza naik Aviator Nova 250. Jendera kecil yang bawa hajat yang besar. Bukan tentang kelajuan, tapi momen yang bakal kita cipta nanti. Selain sungai Tasik, Lenggong ni terkenal sebagai bumi warisan dunia. Kat sinilah tersimpannya tinggalan sejarah yang menjadi bukti kehidupan manusia sejak zaman prasejarah lagi. Dan durian dia banyak dan murah, okey? Durian kampung sekilo RM3. Yang ini latar titi 2, berhampiran dengan latar putih. Pergi kat tempat-tempat bersejarah ni buat Kak Aiza sedar betapa setiap tempat ni dia ada cerita dia. Yang ini masjid kedua tertua di Perak. Dibina 1541. Dalam masjid ni ada 4 tiang cengal emas tau. Yang ni pula Telaga Biru. Mata air semua dah jadi dan air dia sangat jernih. Momen yang paling Kak Aiza tak sabar nak tunggu adalah menyusuri mini Amazon Kampung Bank. Pakai dress naik motor ya. Tak sabar Kak Aiza nak tengok bunga teratai tu. Yang paling utama nak tengok sendiri mini Amazon ni dan nak tahu sejarah Kampung Bank ni. Hampir setiap perjalanan Abalan tak henti-henti cerita tentang sejarah Lenggong ni. Cerita-cerita Abalan tu membuatkan tempat ni terasa macam lebih hidup dan lebih bermakna tau. Abalan ni orang Jati, Kampung Bank ni. Nama mini Amazon ni pun Abalan ni lah yang cipta. Serius korang, best sangat. Bahagia tu Kak rasa macam sederhana je. Bukan pada bangunan yang besar, bukan pada tempat yang mewah, tapi dengan siapa kita berada ketika kita menikmati setiap momen yang indah tu. Ride 4 jam atas motor tu memang berbaloi sangat. Perjalanan yang tenang-tenang aja. Jentera kecil yang membawa hajat kami yang sangat besar ni. Lenggong ni bukan sekadar tempat yang kami datang lawat, tapi satu kenangan yang akan kami simpan dalam perjalanan hidup kami berdua nanti. Ya Allah, satu hari nanti kami akan kembali lagi sebab masih ada beberapa lagi tempat yang kami tak sempat nak singgah. Dan dalam hati kami ni ada tempat-tempat yang terasa lebih bermakna untuk kita terokai dengan anak-anak nanti. Bagi Kak Aiza, setengah kenangan tu bukan untuk kita habiskan sekaligus, tapi kita nak simpan dan sambung bersama dengan orang-orang yang kita sayang, especially anak-anak lah kan.